pergi beli makanan dulu lah sebelum rapat bukit ni. Kalau aku tak mau. Kalau aku lah, aku memang auto tak lalu nak makan lah lepas tu. Memang aku lapar ayak lah. Jalan-jalan tak elok. First time dalam sejarah hiking tu belum. Time bosor. Tak pernah buat lagi. Ada pagi. Kampung Pancor ada. Kampung Aman ada? Pancor Ada? dekat traffic light. Dia panggil. Tapi yang kena slow lah. Aku pun dah. Lagi. Ni. Sat. Oh ni. Baru nampak signboard. Ada ke orang ramai tu? Standby yang siap ni. Kalau kata jadi apa-apa, dehidrasi ya, hypothermia, stroke haba. Stretching rasa malas tau. Macam nak naik turun ya. Entah aku rasa kan kereta ni kan mesti orang Cina. Hang wayang ah. Bawa 3 botol no. Banyak bawa wayang. Lembek tu. Lembek tu. Alah. Kanan lah. Ikutkan jalan kiri tadi tu boleh naik juga tau. Kanan lah. Tapi aku malas nak naik situ. Jalan dia terlampau singkat. Tapi ikut jauh sikit. Pokok. Bukit ni memang banyak pokok tau. Macam hang duk jalan-jalan kat track ni kan. Lagi duk dengar bunyi semok-semok. Maghrib. Oh maghrib sejam lagi. Aku tak tahu pergi mana jalan ni. Tak tahu pergi sampai bila. Ini situ juga. Sampai ni sampai atas sana. Ni pacak ni. Begini lah ni. Dia susah tangan ni lah. Atas-atas tu dia ni lah. Dia dah trail lah. Ikut kreativiti hang. Follow step hang ni. Aduh. Sekejap lagi hang pi kanan ni. Hang jangan straight elok ni. Oh. Ya. Saya ingat. Tapi aku lebih yakin dengan jalan ni. Tapi hari tu hari tu aku beda sekali ikut ni. Aku follow orang lah kat belakang. Dia main ikut belah ni. Disebabkan tadi depa naik belah ni. Aku ikut. Mampu ya. Tak apa, ni aku pergi dulu. Kau sama je, nanti dia akan ni juga. Dia akan sambung kau kot. Oh, licin. Kalau 6.45 6.55 ni sampai. Oh, ni penat. Ni. Ok,
okey penat sebab hang tak pernah main kot. Oh. Tak boleh lu. Hanya turun dekat sini lah. Turun kot jalan yang simpang kiri tadi tu. Kita akan keluar kot tu. First time kita pun so. Tu ada ni papan tanda tu. Entah ni ketinggian 180 kok. Mana sampai lagi? Ni ni. Jalan belakang. Banyak lah jalan dia. Kami awal-awal ni hang naik slow. Lagi turun lagi. Hang tinggal aku lagi. Macam biasa lah. Bila dia sampai kawasan lapang ni tak jauh kot. Patutnya kita try track yang senang dulu lah. Yang beginner. Ni kita ambil yang hardcore tu ni. Oh gentle. Ni ada petunjuk benar lah. Tak jauh ni. Atas tu ni lah checkpoint pertama. Lepas tempat lepak tu. Five minutes later. Kat peak tu depa buat tempat rehat elok tau. Kebuayan pun ada tau. So ni perhentian tu lah. Lawa gila view. Oh jalan hak yang tadi tu, hak straight tu, dia main kot ni kot. Ni saya pergi hampir kanan ni. Macam yang straight tu ni. Tapi aku lebih yakin dengan jalan ni. Bye. Perhentian pertama. Nak lanjut sampai habis. Dah pukul 7. 7.30 ni berbuka. So kena buka atas bukit ni pun. Tapi kalau dapat view sunset ni pun lawa agak lah. Ni pi kiri. Ni aku nak kena masuk juga jalan ni. Geram lah aku tengok. Member kata penat. Tu sampai situ. Aku tak boleh lah turun laju-laju. Sakit lutut. Aduh. Naik laju okey. Mana budak ni? Kenapa? Awak stop?
Ada anak panah. Ha, naik lah. Ni pun aku tak tahu pergi mana lepas ayak sini ambil kiri. Ambil kiri. Oh. Padahal kanan pun boleh. Tapi malah curam sangat. Oh tu nampak ada pondok tu. Memang dekat sangat-sangat. Dekat gila. Kau nak balik jom. Jom balik. Tongkat Ali 20 meter pun tak sampai Mi. Jom Mi. Sikit lagi Mi. Tidak rugi weh. Dia tak naik lah. Dia landai lah. Situ lah. Dia naik sampai situ lah. Lepas tu tak ada lah. Kau nak buka bosor atas ni je. Malah nak turun lah. Oh, kan betul sampai. Sampai kan? Oh. Ni lah. Tu meja punya luar. Menerak macam meja tu. Kotor slipper aku. Ni lah padah hiking pakai slipper. Dah lah licin tadi. Lepas ayak Jom turun. Dia turun nak option mana? Yang tadi ke? Turun lain? Turun di sini. Malam lah tu pokok tu. Tak nampak. Turun ni Sat, turun ni 2 kali ganda cepat dari naik tadi. Dia start jogging-jogging macam ni. Tak boleh ligan ni. Aduh. Jangan cepat kan Mi. Lagi hilang ni. Belah ni pun boleh masuk kau, tapi aku tak berani. Apa kita stick lah belah mana kita naik. Ni 7.23 dah. 10 minit lagi nak buka. Memang berbuka tahun ni cerita dia. Ni Mi. Ni straight Mi. Tadi kita naik daripada atas tu. Ni kita terus lah. Nampak? Guide ni apa pengalaman. Sakit. Sebab batu pula tu. Banyak batu, aku dah pijak batu. Aku pakai slipper. Memang perih kaki aku. Lepas ni aku tak mau pakai slipper. Kulit kaki yang terdedah dengan batu-batu yang tajam-tajam. Dah lah licin.
Hei. Tengok. Bangang tu. Ni. Ha. Sini pergi kot mana aku pun tak tahu. Tapi aku rasa sini boleh je turun. Cuma tak ada masa. Aku tak boleh buat macam tu. Ranak betul aku. Dah azan maghrib mah. 7.31. Buka. Buka dah. Oh. Sakit lutut. Aduh. Aku tak ni Ami. Kiri. Jangan. Straight ha. Jom cepat sikit. Rikok tak nampak apa. Ni kita keluar daripada laluan kiri. Sebab tu aku tak mahu lalu jalan belah ni. Jalan ni senang. Settle. Hiking time puasa. First time. Tak tahu nak repeat ke tak. Jom. Assalamualaikum.